Hai semua, sekarang kita kat Penang. Kita pergi jalan-jalan. Kita pergi makan, lepas tu pergi pesta. Sekarang kita nak pergi kedai makan. Lepas pergi kedai makan, kita pergi pesta Penang. Ada apa pesta Penang tu? Ada, tak tahulah, check. Check it out. Lepas tu adik. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Hai, hai. Hai. Nama awak siapa? Kat Penang ni selalu jam. Lepas tu macam mana adik? Tak tahulah apa tu pesta ke tak. Dah. Cakap 1, 2, 3 dah. Dah. Sekarang kita nak kedai makan. Jom masuk. Masuk makan apa ni? Tak tahulah. Tak tahulah. Jom, jom, jom. Sekarang kita nak makan apa ni? Adik nak makan apa ni? Tak tahu. Tahu. Tu ada ikan tu. Ikan apa? Hah? Ikan apa? Tak tahu. Kita tukar tempat sebab kerusi tak cukup. Tempat tak cukup. Oh, lepas tak cukup. Okey. Makan. Set. Duduk. Sekarang kita nak keluar pergi masjid solat maghrib. Wah. Bye-bye. Sekejap. Sekarang kita kat masjid nak pergi solat. Harap-harap makanan dah siap lah. Saya lapar ni. Tak siap lagi. Ha, tu. Tak ngah tak. Kalau tak siap, Adik pergi masak lah. Masak dah. Ngam-ngam kita dah sampai. Tahu itu. Tu akhir punya dah. Tak payah buka, tak payah buka. tak ada duduk sini. Yalah dah. Bang apa bang? Maggi. Apa Maggi? Apa? Ada nak ada. Okey, first baca doa dulu baru makan. Okey. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Amin. Okey, lepas tu apa jemput makan? Jemput makan semua, makan. Ayah asal Amin tadi dek. Ni Amin. Adik. Ha, hamba Amin. Bapak surat Pak Ngah. Pak Ngah. Sedap ah. Makan apa tu bang? Makan tom yum. Tom yum. Tom yum dengan apa? Ayam. Tu angkat. Apa dia? Perintah tom yum. Abang habiskan. Ni apa? Jangan makan banyak. Okey guys, sekarang kita nak pergi pesta. Woo! Nanti pergi pesta dapat banyak barang. Kalau menang lah. Kalau Tak menang, nampak adik macam tu. kalau menang ah. Kalau tak menang pun tak apa-apa. Tu. Ya adik. Sekarang kita dah sampai pesta. Jom ada game apa dalam? Ni nak beli apa? Tiket. IC. Siap bang. Okay, kita dah sampai pesta Pulau Pinang. Yeay. Yeah! Yeay.
Sekejap. Okay, alright. Apa dia? Dah tahu pulau ini. Jom. Jom. Mana bro? Ha? Nak tanya siapa bro? Dengan girlfriend? Bukan eh? Dah. Ni apa dia? Ada yang ambil apa? Ha? Ada cakap? Tak. Sekarang kita pesta. Jom, men. Apa dia? Takut? Dia tadi ketiga. Kalau awak nak naik. Sekarang kita main bingo eh. Selalu abang selalu menang bingo abang. Mesti menang bang. First time lah. Mesti menang. Ada menang adik. Mesti ada menang tau. Juara tahun lepas aja. Juara tahun lepas. Lapan puluh satu, 39, 39. Macam mana adik? Menang ke tak adik? Menang tak? Aduh. Cuba lagi. Menang ke lah? Halo. Aduh. Kenapa kalah bang? Alah. Ya. Mami okey Mami? Penat kan? Mak puyung. Sangat penat dah Mami. Sangat penat dah. Tak boleh balik selagi kita dapat hajat. Dan nanti anak-anak mengamuk. Kena dapat menang. Kita tengok siapa yang dapat. Make sure adik boleh menang adik. Boleh. Saya akan. Ni kena tengok colour dah adik. Oh ni kena tengok colour. Ha. Ready dengan pemain bingo ni. Boleh tinggi je. Ni bang pegang. Korang pernah naik tak? Adik di sana.
adik. Hai. Hai. Selamat minggu. Dia main bingo pada tadi ya. Benda lain tak nak main bingo je. Nak menang pasal. Putih 65. 65, ya. Putih. 65. Belum. Biru 60 biru. Apa? Kuning 28. Merah 3 merah. Apa kamu buat lebih kurang dengan Daddy? 14. Berakhirlah kita di Pesta Pulau Pinang. Kesedihan. Penat. Adik, okey tak pesta adik? Tapi tak menang apa-apalah. So itu dia. Pesta Pulau Pinang tahun ni kita tak dapat apa. Last year kita dapat jugalan. Nanti kalau ada ni tengok video saya masukkan video last year punya video. Okay, this year kita tak menang apa-apalah. Okay, kita tak ada rezeki macam mana kan? Kan? Mami. Penat je. Ni host pun dah penat dah ni. Kita balik tidur. Okay, sekarang kita bersama chef lah. Chef Reza. Panggil apa? Chef Reza? Tak ada masak buat video. Ni ada ni apa resepi dia. Tak tahu buat apa. Nampak tu. Puding karamel. Ui, puding karamel nampak. Mula kita letak gula lah. Gula. Tak gula untuk caramelize dia. Caramelize betul. dia. Okey. Betul dia campur-campur apa-apa ke? Tak ada. Tak ada ni. Tak ada. Gula memang macam tu je. Yang macam ni. Dengan doa. Baik. Ni bukan garam kan betul kan? Tak. Betul eh. Betul tadi pun. Nampak macam garam ni bukan eh? Takut salah apa. Okey. So letak garam, garam pula lah. Gula. Lepas tu bubuh air panas. So kita tunggulah nantikan hasilnya. Sekejap. Yep. Hei? Ya ke? Hai, say hi. Oh, okey. Sekarang ni adonan nak buat puding je ah. First kena letak telur 4 biji. Telur. Susu cair 1 tin. Susu cair 1 tin. Penuh. Memang 1 tin habiskan. 1 tin habiskan. Kemudian susu pekat berapa sudu? Kalau ikut sukatan 6 sudu. Tapi kalau tak mau manis sangat boleh 5 macam tu. Oh, dia 6 sudu ah. So telur 4 biji. Telur tu tak payah kacau. Tak kacau lah ni. Telur. Lepas tu baru kacau. Kemudian ambil, ini hang panggil apa? Ni mixture. Whisk nama dia, whisk. Ambil whisk. Pukul dia. Okey lah. Sampai jadi kenyal. Sikit. Pukul dia macam mana hang pukul apa? Kalau dah pecah, dah hilang sikit lah. Masuk rasa vanilla. Yang ni satu tudung lah, tak boleh banyak. Saya ada pahit. Yang ni nak bagi hilang rasa telur. Nak bagi hilang hanya telur. Tapi tu yang tu lah.
dia tak melekat dah. Mana tak? Melekat dengan karamel. Itu. Tu yang tengok macam nak tapis tu. Telok punya macam Buang telur tu. buang teloknya. Ya. So, then baru kita kukus lah. Betul? Dah tutup dulu. Tutup, lepas tu kukus. Lepas tu buang dalam peti ais. Siap. Oh itu. Hai, hai. Tepuk tangan. Siapa nama Aki angkat tangan? Angkat tangan. Saya. Ye. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Aduh, ha. Ikut dia. Ha. Jom. Jadi dah buah gula semua. Tak sempat ambil kat tengah-tengah. Terus sampai kukus. So ni nak kukus berapa minit ni Chef? 35 minit Lama 35 minit. 15 minit cukup lah. Tak jumpa dia tak jumpa kat resepi mana-mana 35 minit. So kita kukus dulu. Sekejap lagi kita tengok hasil lah. Hasil bersama Chef. Sekarang katanya dah siap. Dah lepas 30 minit. Tu dia. Caramel puding. Oh, kena buah peti ais ke? Sebab kat situ kan aku dengan Reza kami duduk. Masuk peti ais berapa lama pula? Kami pergi home apa tu? Home Hyundai. Asap. So dah keluarkan daripada peti ais. Next ialah proses kita nak terbalikkan dia. Sat. Adik tengok. Terbalikkan ni. Oh dia. So tengok hasil lah. 3, 2, 1. Wow. Tu dia. Jadi kita nak warna ni. Ni harus Sedap adik. Kita nak masuk peti ais balik kan? buat ni. Panas. Sikit lah. Ni masuk video. Ni host. Apa ni host nangis ni? Awak kan host video ni. Okay guys, day 2 at Penang. Yesterday, last night we got no luck at the festa, but it's okay, we had fun. But now let's go eat at nama dia apa? Nasi kandar. Nasi kandar. Woo! Okay, let's go. Let's go. Kanda. Sekali kandar. Ni apa? Si kandar. Tak nak. Sana apa? Depan dulu. Ada faham? Belum masih? Nak bendi? Bendi ya bendi. தேசிய பொங்கல் dah You nak kuah campur tak? ஒரு 2 பேர் 850 பாத்துக்க Kuah campur. Tengok asyik. Ambil berita ada tak? Berita ada dia keluar lagi kepala. Sekarang kita dah makan nasi kandar dekat Haja Maidin. Dan tak tu makan bendi ke bagi I? So dia bayar air 2. Memang dua pun. Ada apa adik? Kena berebut tu makan kepala dia. Ni nak berebut. Seorang yang bangun. Pakai tak ni? Tak makan dah.
Tu dia banyak untuk kipas dia. 1, 2, 3. Mami kenyang ah. Si ganda. Sudah. Ni mamu makan. Sudah boleh. Oh ya. Hey guys, sekarang makanan dah habis. Habis dah semua makanan. Sekarang next station kita nak pergi Masjid Habib. Ikut imam je lah. Yes. Okay, so selesai makan nasi kandar di Penang. Tak kena nasi kandar, semuanya Din maju ramai. So kita pergi ke apa nama nasi kandar Hajar tadi ya. Sedap juga, baik. So next destination, let's go. Satu saja. Sekarang kita kat Pasar Chaurasta tengok banyak mainan. Okey. Tengok mainan. Boleh belakang mana? Adik betul tak nak adik? Tu. I tak nak. Ada betul. Okay, cepat. Okey. Sayang. Sayang. Tak kena. Sayang, awak nak lalu. Oh, sorry. Jom. Ekstra banyak. Adik tengok di kedai depan tengok ada apa. Banyak lagi kedai. Ha? Oh. Sorry. Up. Bangun. Bangun. Okay, come. Ni saiz ni ada dah kan? Baik-baik tadi adik. Yang besar. Hari nak kapibara ke? Ini berapa? Dah lepas lah ni. Siapa tak beli? Adik beli apa adik? Adik cakap adik. Ulo ni apa punya? Adik beli apa? Ni. Ulo ni apa punya? Tak tahu nama apa. Tak tahu lah nama apa. Bola physics. Mana acu? Hah? Ais tingkap. Ais tingkap? Air ais tingkap. Apa? Tu, Mami. Tunjuk sikit Mami. Ni apa? Ais tingkap nama dia. Tak mainan ada. Oh. Aisnya. Famous kat Penang. Penang je boleh dapat. Jadi tu shadow dia tadi. Wow. It's like floating. Sekarang kita dah sampai ke Masjid Habib. Banyak. Cantik. Masjid baru Masjid Habib. Nakik. Oh. Ya. Letak tuan. Okey, sekarang ni kita berada di Masjid Habib Masjid Habib. Masjid yang baru dibina rasanya, baru siap masjid ni. Kejap.
So kita berpeluanglah solat di Masjid Habib ya, di Pulau Pinang. Tengok berapa cantik masjid ni. Cantik. Nanti kalau kat Penang, kalau korang kat Penang pergi masuk pergi apa? Pergi masuk Masjid Habib. Tak boleh pegang rumput. Oh, nak abang ke tapi tak nak. Akil. Akil. Akan. Boom, boom, boom. Boom. Tadi kata Akan jalan. Sini Akan. Tambah Akil. Orang nampak gelap. Akil. Dik, kat mana dik? Kat mana kita ni? Kat Penang. Kat mana? Pantai apa? Pantai terlupa. Pantai Batu Feringgi. Dah lah, Akil dah ada tu bagi abang tu. Akil. Hai. Siapa nama Akil angkat tangan? Siapa nama Akil angkat tangan? Ini tempat apa ni? Nak pergi Pulau Andaman. Pulau Andaman. Kita nak ke Pulau Andaman baru lagi ni. Ada apa kat Pulau Andaman? Ni. Pulau buatan. Pulau Buatan. Tak ada rumah. Boleh jogging. Tepi tu nampak boleh jogging. Itu dia. Ni pulau yang telah ditambak. Kita ada atas air ni. Ya, sepatutnya atas air kita ni. Oh, yang ingat ni. Tambak ni. Selalu dia bertambak. Saya tambak Joko ya. Kami akan dah rakam dah. Cakap ganti garden ni. Enggak lah. Dah, kita dah keluar dari Pulau Andaman. Okay. Sekarang kita kat kedai makan paling famous dalam Penang. Nama kedai ni Hamid Pata. Hamid Patami. Hamid Pata. Ni kedai dia. Dulu dia kedai ni memang ni lah. Batu Panjang ni dia dah renovate. Dia dah cantikkan kedai dia. Tapi mi Pata dia masalah. Mi potong dia terbaik. Tadi terbaik, cakap terbaik. Terbaik. Tak nampak cruise lah ya. Okey. Sekarang kita dekat Penang. Sekarang kita nak
Sekarang kita dekat Penang Bridge. Kita nak keluar Penang pergi Kedah. Itu saja untuk hari Itu saja untuk hari ini. Bye-bye.